Assalamualaikum dan selamat datang ke Zah Family Legacy YouTube channel. Channel khas untuk unboxing, review dan koleksi kad Boboiboy Monster Galaxy. Nak tahu kad mana paling rare dan strategi OP? Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng notification supaya tak terlepas video terbaru dari kami. Jom kita mulakan dengan video starter deck Gentar, starter deck yang baru version ke-9. Okay guys, inilah starter deck Gentar version 9 yang terbaru yang dikeluarkan oleh Monster Galaxy Card. Tapi saya sudah gunakan semasa pertandingan perasmian di Pavilion Bukit Jalil. Semasa perasmian pack terbaru iaitu Heroes Unite dekat Pavilion Bukit Jalil. Jadi saya dah masukkan dalam deck untuk saya gunakan semasa pertandingan tersebut. Dan ini starter deck Gentar version 9 yang baru. Okey, ini kad osum dia, design yang baru untuk air. Yang ni untuk daun, kad osum daun, dan ini kad osum api. Design untuk digunakan semasa osum lah. Okey, seterusnya kita ada kad pertama iaitu kad B Max Mara. Ni kad nombor 1. Kad nombor 2 kita ada Alpha Tambosaurus. Alpha Tambosaurus kad nombor 2. Dan kad yang ketiga kita ada kad B Max Mana, kad nombor 3 ya guys. Inilah starter deck Gentar yang terbaru, kad nombor 3. Dan kad nombor 4 kita ada kad B Mas Cacik, 4 daripada 30. Dan kad seterusnya kita ada kad sokongan Maharaja Reramos. Ini yang final form punya, nombor 5. Dan nombor 6 kita ada kad A Raksasa final form, kad special ya guys. Kad nombor 6. Ni kad bersyarat kena guna Raksasa dulu. Dan kad seterusnya kita ada kad sokongan Probe. Ini kad nombor 7. Dan kad seterusnya kita ada kad B daripada Adudu. Adudu memanah ya guys. Nombor 8 dari 30. Ini kad nombor 8. Dan seterusnya kita ada kad C Tarian Gopal Bot, nombor 9. Tarian Gopal yang sangat dahsyat ya guys. Dan seterusnya kita ada kad special daripada Ijojo, kad A special, nombor 10. Kad nombor 10 dari 30. Dan seterusnya kita ada kad B daripada Boboiboy Gempa, nombor 11 dari 30. Starter deck Gentar. Dan seterusnya kita ada kad sokongan daripada kombinasi Pipi Zola dan Papa Zola, kad nombor 12. Dan kad seterusnya kita ada kad A, kad special daripada Mecha Gentar, kad nombor 13. Ini kad bersyarat kena guna Boboiboy Gentar dulu sebelum boleh menggunakan kad inilah. Okey, dan seterusnya kita ada kad B, nombor 14 ini. Ni kad nombor 14 daripada Boboiboy Halilintar. Okey, kad nombor 15 daripada 30 adalah kad Mekamato, kad B Mekamato ya guys. Dan seterusnya kita ada kad nombor 16 iaitu Boboiboy Bot. Boboiboy Bot. Susah nak sebutnya kad C ni. Okey, seterusnya kita ada kad nombor 17 iaitu Kuali Bot. Kad C je ya guys. Dan kad nombor 18 daripada starter deck Gentar kita ada kad sokongan Ochobot. Ini kad nombor 18. Dan kad nombor 9 untuk starter deck Gentar kita ada kad B Ying, 19 daripada 30. Okey, terus kad nombor 21 ya guys. Kad nombor 20 nanti saya tunjuk. Kad nombor 21 ada kad Yaya, kad B. Dan seterusnya kita ada kad nombor 22 iaitu Gopal. Dan kad seterusnya kita ada kad B Boboiboy Gentar, nombor 23 daripada 30. Dan kad seterusnya kita ada kad C Kuali, nombor 24 daripada 30. Seterusnya kita ada kad B Adudu, nombor 25 daripada 30. Dan kad seterusnya untuk starter deck Gentar, kad nombor 26 iaitu kad sokongan sahaja, kad daripada Ochobot. Dan kad nombor 27 adalah kad B Fang.
Dan kad seterusnya adalah kad C daripada Mara. Nombor 28 daripada 30 starter deck gentar. Dan kad ke-29 adalah kad B Rosaksa. Dan kad yang terakhir adalah kad sokongan Mekabot nombor 30 daripada 30. Okey, apa kad nombor 20 tu? Okey, jom kita tengok ya guys. Okey guys, inilah kad nombor 20 iaitu kad S. Kad special yang paling special iaitu Mecha Gentar dengan 260 HP, 240 attack. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad boy gentar. Dia kad bersyarat ya guys, nombor 20 daripada 30. Efek dia memang padu. Automatik menang jika berlaku seri ketika kad ini berada di zon aktif. Bukan hanya satu kali osom pertama sahaja. Maksudnya osom-osom seterusnya. Kalau seri je terus automatik menang. Memang padu efek dia ya guys. Okey, korang semua dah ada ke belum starter deck gentar version 9 yang terbaru daripada Monster Galaxy Card? Kalau tak ada, jangan risau. Sebabnya pihak Monster mesti akan membuat promosi di TikTok, Shopee dan edarkan di kedai-kedai runcit, 7-Eleven, My News serta kedai-kedai buku, Popular dan sebagainya untuk korang beli. Jangan risau, belum ketinggalan lagi sebab ini stok baru. Mana yang terlepas untuk event di Pavilion Bukit Jalil, nanti akan datang boleh beli lagi ya guys. Okey. Terima kasih kerana menonton video ini. Kalau korang suka unboxing dan review kad Monster Galaxy, pastikan korang like, share dan subscribe serta tekan notification untuk lebih banyak konten-konten menarik daripada Zaf Family Legacy YouTube channel. Komen di bawah kad mana yang paling rare yang pernah korang dapat selama ni. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.